Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada seorang newbie ni, dia bagi tahu pasal apa dia jahit bawah kaki seluar. Okay, dia jadi tak elok. Dia jadi karipak pula. Dia duk suka terpusing-pusing padahal kecil saja. Jom, benda sangat senang, sangat mudah. Awi akan selesaikan masalah anda. Okay, jom kita tengok sama-sama. Okey, tengok elok-elok. Ni kaki seluar. Yang ni bahagian belakang. Yang ni bahagian depan. Okey. Tengok ya. Mula-mula kita bahagikan. Kita cari dulu titik tengah. Ni untuk newbie. Memang senang sangat. Okey, kalau 10.5 maksud dia 5 suku. Kita kena cari titik tengah dia macam ni. Sebab ni sekejap lagi senang kita nak, orang kata apa? Kita nak bubuh peniti Okey, so yang ni pun sama. Okey, yang depan ni dia kecil lah sikit. Okey, baik. Lepas tu kita nak tanda apa lagi? Ni. Tanda dekat sini 2 inci. Dekat sini 2 inci. Okey, jom. Dia dah jahit dah daripada atas. So macam biasa nak sampai kat bawah kenalah bubuh peniti. Tengok elok-elok. Ya Allah, rahsia kali ni kita jahit mesti cantik. Okey, berhenti dulu Tang Tusat. Okey, buka jarum. Tengok elok-elok. Buka jarum. Ambil yang ni. Ni dua-dua keping sekali. Dua-dua keping sekali tu kan. Okey, ni sekeping. Ambil sekeping. Sebelah atas lipat macam tu. Lepas tu pula sebelah bawah lipat pikuk bawah. Okey. Ulang balik nak bagi anak murid faham. Okey. Tanda 2 inci tadi, yang satu bahagian atas tu kita lipat bidang tu. Okey. So bahagian bawah pegang lagi sama-sama lipat pikuk tu. Macam tu. Okey, nampak kan? Okey, lepas tu nak buat apa? Pegang dua-dua ni, lipat pi atas dia. Macam tu. Okey. Lipat pi atas dia macam tu. Okey. Lepas tu kita jahit sampai ke bawah. Mudah saja kan? Okey. So dia dah jadi macam tu. Sekarang ni kita nak buat apa? Okey, buka. Ni pegang dekat basi. Lipat masuk ke dalam. Okey. So nampak tak? So dia auto 2 kali. Okey. Dia dah auto 2 kali. Okey, baik. Jom kita buat sebelah lagi Kita buat sebelah lagi. Okey, sebelah lagi ni Awi ambil daripada bawah saja. Okey, tok dia bagi dia sama. Okey, ambil tang tu daripada situlah. Okey, ukur 2 inci. Sebab kaki seluar kita ni dia 1 inci, 1 inci nah. Okey, Abi nak bagi dia genjak ke belakang sikit. Okey, lipat. Tengok elok-elok. Lipat 1 ke atas. Pegang dia kan. Lipat 1 ke bawah. Lagu tu. Okey, pastikanlah ni dia punya apa? Basi apa semua tu dia duduk elok-elok je kat situ. Okey, nampak Okey, ulang lagi sekali. Ilmu wakaf ni sila share tau. Boleh guna pakai, mudah buat kerja. Ukur daripada hujung sampai kat situ 2 inci. Lepas tu bahagian atas lipat pi kat dia. Bahagian bawah pun lipat pi kat dia. Bagi jadi macam tu. Okey. Setelah kita lipat ke atas, setelah kita lipat ke bawah, lipat lagi sekali. Lipat lagi sekali. Okey, pastikanlah kan ni. Basi hak yang dekat 1/2 inci tu dia sama. Dia sama. Okey. So, kita teruskan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kat bawah tu kita reverse dia. Matikan dia. Okey. So dia dah jadi macam tu. Bila dah jadi macam tu, pegang basi, tolak pi ke dalam, tarik begitu. Nampak tak? So dia dah jadi. Okey. Lepas tu buatlah macam ni. So yang ni teknik ni mudah sangat-sangat.
Senang sangat-sangat. Okey. So tadi nampak tak kita tanda tu? So yang ni pun sama. Pastikan macam tu. Okey. So buat je macam tu. So barulah kita letakkan peniti. So yang ni memudahkan kita lah nak jahit sekejap lagi. Ya. Dekat kiri dan kanan dia tu tak gaduh dah. Sebab kita dah pun jahit. So yang ni adalah salah satu cara memudahkan lah. Okay, kat mana kita nak mula ni? Kita cari dekat bahagian mana tahu? Bahagian ni. Celah kangkang ataupun bahagian dalam. Sebab dekat situ kita nak mula dan nak reverse dia. So kita tak maulah nampak benang tu. Okay, jahit dulu sikit macam tu. Pegang dekat bahagian jarum. Ni salah satu cara untuk membantu newbie jahit bagi kemas, elok. Dan biasakan tangan kita satu lagi tu tarik bahagian belakang supaya dia tak redut. Ni. Okay, kat sini. Nampak? Bila dia dah terjahit macam ni, Masya Allah, senanglah sangat. Tak stres dah mak-mak duk jahit baju, duk jahit kaki seluar lepas ni. Okay, nampak tak? Lepas tu pegang lagi tang jarum hak kita cucuk tadi tu. Dia tangan kita ni jangan segan-segan tarik ikut belakang tu supaya dia jadi lagi kemah, tak redut. Tak redut. Okey, nampak tak? So dia sama ke semua basi dia nah. So Abi harap perempuan dapat idea baru cara nak jahit lagi bagi kemah, bagi cantik. So tingkatkan kualiti jangan tingkatkan upah sahaja, tingkatkan kualiti sama. Baru dia mudah. Saat kita potong benang, lepas tu saat kita tengok okey. So nampak tak? So dia jadi kemah, elok. Dia tak redut pun. Okey? Okey, baik. So selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.